Siapa yang tengah komplain tu storage phone penuh, korang pun boleh buat macam gini lah. So kita pindahkan data daripada internal phone storage ke external SanDisk. Yang ini 128GB, korang pun boleh try cari yang 256. Kalau ada yang 512, cari yang 512, ataupun lebih daripada tu pun berbaloi juga. Yang penting kalau contoh korang ada laptop ke apa, korang pun boleh cari yang macam gini lah. Yang ni boleh cocok USB Type-C, pergi ke USB. Ni boleh cocok dekat komputer korang. By the way, kalau kau dah settle transfer, jangan terus cabut. Kau pergi dekat sini, dia akan ada USB drive, tekan ikon ni, tekan eject. Selepas dia dah clear dia punya notification ni, baru korang cabut. Macam gini, dah boleh cabut dah. Okey, macam gitu. Nampak ni? So dia ada USB sekali.